Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat UMNO Satu Malaysia yang mengikuti live kami UMNO Official ni. Hari ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Hasnal Rizwan Merican bin Habib Merican, Ketua UMNO bahagian Selayang dan juga merupakan penyelaras DUN Kelang. Okey Datuk, selamat datang Datuk. Inilah dia Datuk. Terima kasih kami UMNO Official menjemput saya pada malam ini. Salam juga untuk Pak Lang tadi. Pak Lang bagi salam. Saya tadi dengar tapi tak buka kamera lagi. Assalamualaikum Pak Lang. Pak Lang ada. Waalaikumsalam. Duk cari baju tak jumpa ni. Nak pakai baju buah songkok di kemas ni malam ni. Betul kan tu? Okey, silakan. Okey, alright Datuk. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya merupakan host untuk kami UMNO pada malam ni. Nama saya Bazrul dari UMNO Gombak. Dan rakan-rakan saya, kalau Datuk nampak panel-panel yang kat bawah ni, semua merupakan ahli UMNO di Selatan Malaysia jugalah. Okey, jadi kita akan adakan dalam bentuk sembang santai je Datuk. Datuk nak minum tak ada masalah ke apa. Kalau Datuk rasa nak tutup sekejap mic pun boleh, tak ada masalah. Nak tutup kamera sekejap pun boleh. Sebab kita sembang-sembang santai. Jadi cuma kita akan adakan dalam bentuk 3 sesi. Sesi pertama merupakan soalan saya bersama Datuk, dan sesi yang kedua soalan-soalan daripada para panel yang ada di bawah ni, dan juga sesi ketiga kita buat pergulungan je lah. Okey Datuk Baik. Alright. Okey, untuk sebagai soalan pertama, kita akan bercerita berkenaan dengan UMNO Selangor lah Datuk. Kita tak boleh lagi berkenaan dengan UMNO Selangor sendiri. Jadi kalau Datuk tengok perkembangan UMNO Selangor sejak PRU yang ke-15 hingga ke PRN 6 negeri, dan sehingga sekarang lah, bagaimana Datuk tengok UMNO Selangor, terutamanya UMNO Selayang. Kita faham UMNO Selayang terbagi pada 3 DUN. Kita ada Taman Templer, kita ada Rawang dan juga kita ada Kelang. Okey, dan bagaimana Datuk melihat perkembangan UMNO sekarang dalam kita nak menuju ke PRU ke-16, terutama UMNO Selangor? Silakan Datuk. Baik. Pertamanya kalau kita tengok UMNO Selangor ni daripada PRU ke-15, kemudian daripada PRN 6 negeri, saya rasa daripada segi solidariti kepimpinan UMNO Selangor ni nampak begitu baik sekali. Ini jarang-jarang berlaku dalam UMNO Selangor sebenarnya, di mana solidariti dia semua sebaris mengikut fungsi perhubungan. Ini bagus. Dia adalah satu, bagi saya, prasyarat kalau UMNO ni nak kuat. Prasyarat dia, kita mesti ada kesatuan. Yang kedua, saya melihat bahawa ahli-ahli UMNO yang dulunya merajuk sekitar pilihan raya, lepas pilihan raya ke-15 dan semasa PRN ini, dia sudah mula kembali ke UMNO. Sebahagianlah, saya tak kata semua. Sebahagiannya dia dah cukup merajuk. Dia boleh merajuk dengan UMNO ni setahun 2 je. Dan lepas 2 tahun dia rasa dia kena kembali ke pangkuan. Jadi sebab itu kita tengok mesyuarat cawangan-cawangan, ramai ahli-ahli yang dulunya menjauhi UMNO, dia sudah kembali untuk menghadiri mesyuarat-mesyuarat cawangan. Dan mesyuarat-mesyuarat cawangan ni pun dibuat pada skala yang saya tengok semakin meriah. Jadi UMNO dah mula nampak, dia dah keluar daripada bayang ataupun stigma kekalahan. Dia sudah mula menampakkan jati diri perjuangan yang lebih nyata, dan mesyuarat-mesyuarat cawangan ni dibuat dalam kadar yang meriah, pada kadar yang terbuka, skala yang terbuka, dengan sambutan bendera begitu banyak. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sudah mula mempunyai keyakinan diri. Tetapi kita kena ingat UMNO Selangor ni perjalanan dia jauh. Dia bukan setakat PRU 15. UMNO Selangor ni kalah semenjak PRU 2008. Belum berjaya untuk kembali ke persada. Bahkan kalau kita tengok dia punya trend, semakin lama semakin menurun kursinya kan. Jadi UMNO Selangor ni memerlukan satu kebangkitan yang luar biasa. Jadi saya nampak ada kebangkitan, saya nampak ada peningkatan, ada usaha untuk mendaki, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan oleh UMNO Selangor.
Dan bagaimana pula dengan anak-anak muda, Datuk? Kalau kita nampak sekarang ni di peringkat parlimen pun sekarang, mana-mana parlimen, Datuk, separuh daripada pengundi berdaftar merupakan anak-anak golongan berumur 18 hingga ke 40 tahun. Dan kita kena akui bahawa kita banyak saluran-saluran anak muda yang sebelum ni kita tewas. Dan bagaimana cara dia? Adakah kita perlukan kepimpinan muda, Datuk, dalam di peringkat untuk menjadi calon di sesuatu DUN sekarang ni? Kalau kita lihat di negeri mahkota sebagai salah satu signal bahawa kita kena kedepankan anak-anak muda. Bagaimana pandangan Datuk? Saya rasa salah satu pada formula yang ada ialah untuk mengedepankan kepimpinan yang muda. Salah satu daripada teknik atau taktik yang kita boleh pakai. Tapi bukanlah kata dia memerlukan satu penggantian secara total. Tidak juga. Penggantian total pun tidak akan membawa keberhasilan yang kita inginkan. Dia kena ada satu jalinan lah, gabungan. Bagi saya, gabungan ni lebih kepada yang muda, yang baru dan yang berpengalaman. Dia kena bergabung. Dan kita tengok negeri misalnya, kemenangan tu memihak kepada calon pemuda, itu juga dengan mahkota. Tapi bila kita bawa calon yang agak sedikit berumur di air kuning pun menang juga, kan? Bukan tak menang. Jadi sebenarnya demografi kawasan dan juga sentimen setempat itu penting untuk kita garap dan fahami sebelum kita meletakkan sesuatu calon. Jadi dia bukan semestinya kalau kita letak anak muda, kita gamblekan dengan anak muda kita menang. Dan tak semestinya kalau kita letak calon yang agak berumur, kita akan kalah. Tidak semestinya. Tetapi saya rasa gabungan antara pemimpin berpengalaman dan pemimpin yang mempunyai track record yang baik dan pemimpin muda. Jalinan ketiga-tiganya saya rasa boleh memberi efek yang baik kepada parti. Okey, right. Dan Datuk, kalau saya sebenarnya baru-baru ni kita ada buat sesi temu ramah bersama Datuk sendiri di Rawang, kalau tidak silap saya, ada salah satu soalan berkenaan dengan coalition kita bersama dengan sahabat perpaduan dalam kita menuju, dan Datuk ada sebut berkenaan dengan data di mana-mana war room di peringkat pusat, di peringkat parlimen ataupun bahagian, dia ada satu war room untuk kita melihat data sejauh mana kekuatan kita sebenarnya. Tetapi Datuk, saya nak tanya juga satu persoalan yang kita kena rungkaikan. Adakah kita pun masih lagi menggunakan data juga dalam kita mengharungi PRU ke-15? Tetapi akhirnya kita gagal dalam menang dalam beberapa kursi. Kan? Kita masih lagi menggunakan data dan akhirnya kali ini kita bersebut berkenaan dengan data lagi untuk kita mengharungi ke PRU 16 dalam keadaan coalition. Okey. Jadi bagaimana pandangan Datuk berkenaan dengan perkara itu? Kita menggunakan data, tetapi kita kena tengok sumber daripada data kita ni sumber yang tepat atau tidak. Kadang-kadang kita mengumpul data, tetapi data tu sumbernya tidak begitu sahih atau tepat. Saya suka tengok Merdeka Center. Ni mungkin ada orang yang kurang senang dengan pasal Merdeka Center kata Perdana Menteri ada sokongan popular 55%. Tapi Merdeka Center ni sebagai satu badan yang menjalankan kajian bertahun-tahun lamanya, antara yang paling awal membuat big data punya analisis. Merdeka Center ni dia ada kredibiliti dia yang tersendiri dan dia tidak akan cuba merosakkan reputasi dan kredibiliti dia dengan mengenengahkan data-data yang karut. Sebab tu saya akan tengok data Merdeka Center. Saya dua pilihan raya betul-betul bila data kita dan data Merdeka Center itu tidak menyaling. Tidak dekat pun. Saya jadi khawatir. Dan kekhawatiran saya itu akhirnya berasas bila PRU 14 dan PRU 15, data yang kita ketengahkan sebagai data yang kita collect. Jauh bezanya dengan data yang dihasilkan oleh Merdeka Center ataupun Ilham Center, kan? Ini antara big data analysis punya agensi yang selalunya membuat bacaan lebih tepat. Jadi kita kena tengok, saya dah anjurkan kepada parti dalam banyak forum, saya dah anjurkan supaya kita punya agensi big data analysis yang tersendiri dan mesti
ada credibility dan juga integriti data dia, maka dia mewakili data yang benar. Dan data ini dipersembahkan kepada pemimpin-pemimpin parti untuk proses membuat keputusan. Kalau data ini tidak tepat, ya, maka keberhasilannya macam kita tengoklah. Pelaporan yang dibuat kepada pemimpin mungkin lain dan hasilnya di lapangan datanya lain, kan? Betul. Mana Merdeka Center boleh dapat data macam tu? Bagaimana Ilham Center boleh membuat bacaan yang betul dan mengagakkan berapa banyak kursi yang dia boleh menang? Berapa banyak kursi yang pembangkang boleh menang? Maksud tu dia pembangkang lah, kan? Jadi pastinya teknologi big data ni tidak salah sebab ada orang boleh mendapat bacaan yang betul. Persampelan dia betul. Macam baru ni orang menidakkan bacaan Merdeka Center tentang persampelan yang menggunakan hanya 1,200 orang. Tetapi Merdeka Center ni cukup berpengalaman. Mungkin 1,200 persampelan yang dia buat actually lebih representatif kepada apa yang ada di lapangan. Begitu juga dengan apa yang Rafizi bawa dulu, kalau kita ingat apa dipanggilnya. Invoke kan. Bacaan invoke itu menggunakan persampelan yang cukup istimewa. Saya tak boleh nak cerita dekat sini lah cara dia buat persampelan dia, tapi sangat istimewa. Dan bacaan dia, awal-awal lagi dia dah baca, Melaka akan jatuh, Negeri Sembilan akan jatuh, Johor akan jatuh. Siapa yang nak percaya dia masa tu? Kita masa tu rasa invoke itu gila ke apa? Betul tak? Macam mana pula negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Johor akan jatuh ke pembangkang. Tetapi bacaan dia betul. Jadi data, mengada dan mewujudkan data adalah satu hal. Tetapi data yang tepat dan data yang berintegriti dan ada kredibiliti itu lebih penting. Sebab dia akan mencerminkan bacaan sebenar yang pemimpin terpaksa hadam dan buat keputusan berdasarkan data. Okay, right. Datuk, saya masih lagi nak tanya soalan berkenaan dengan Selangor, masih lagi di Selangor. Okay, berkenaan dengan isu Tengku Zafrul tu, kalau kita nampak ramai yang keliru tu sebenarnya apa yang cuba dibuat. Sebab kita terfaham bahawa pada tahun lepas bulan April beliau meletakkan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor, dan tiba-tiba hari ini yang terdekat ni beliau letakkan jawatan sebagai ketua UMNO bahagian Kota Raja, dan sekarang ni dengar-dengar ula-ula dia nak masuk kepada pihak ke parti PKR. Dan apa sebenarnya tu? Sebab kita tahu, kita faham berkenaan dengan senator dia yang akan tamat pada bulan Disember tahun ini, dan apakah ianya satu plan hala tuju dia untuk mencari platform baru sebagai menteri ataupun sebagai, macam mana tu yang Datuk nampak? Berkenaan dengan yang berhormat Senator Tengku Zafrul, bila dia melepaskan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor pada bulan April tahun lepas, ya, saya antara yang menegur beliau secara bertulis selepas Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor mengeluarkan statement tentang serangan yang dibuat ke atas UMNO Selangor yang dikatakan tidak memenuhi hala tuju dan sebagainya. Saya keluarkan statement yang cuba meredakan kegawatan keadaan pada masa itu. Saya kata ketika kapal sedang berlayar dengan tenang, janganlah kita melabuhkan sahur atau kita kocakkan air yang tenang itu supaya timbul gelora. Sebab masa itu UMNO Selangor tidak berhadapan dengan apa-apa krisis, perjalanannya elok. Hampir semua ketua-ketua bahagian bersolidariti di bawah kepimpinan Pengerusi Perhubungan. Tiba-tiba Datuk Tengku Zafrul mengeluarkan statement seiring dengan hasrat dia melepaskan jawatan sebagai bendahari. Jadi saya tegur dan saya kata benda ini bincanglah. Masih ada ruang perbincangan di antara Pengerusi Perhubungan dengan mantan bendahari. Bincang. Kalau berkenaan hala tuju, sebenarnya Tengku Zafrul patut menyuarakan bagaimana hala tuju yang beliau aspirasikan untuk UMNO Selangor. Dan ia masih boleh diimplementasi oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri kalau betul-betul ia berkenaan dengan hala tuju. Tetapi selepas saya keluarkan, selepas Badan Perhubungan UMNO Selangor mengeluarkan satu statement, Datuk
Seri Utama Tengku Zafrul, dia jawab semula di public juga, di public domain. Jadi saya keluarkan statement dan menegur dia kerana perbuatan dia untuk menimbulkan krisis parti di atas platform awam. Saya rasa itu tidak sesuai. Jadi hubungan saya dengan Datuk Tengku Zafrul ni pun jadi lebih kurang dingin sikit lah. Saya baik dengan dia, sebelum ni saya baik. Saya bertanding, dia kempen. Saya ingat lagi pada malam akhir kempen saya, dia ada buat live TikTok macam ni, memberi ruang untuk saya berkempen. Dia datang berkempen di Kuang, datang majlis hari raya, saya anjurkan. Tak ada apa-apa yang personal tentang saya dan dia. Tetapi bila dia membuat statement di domain awam menegur perjalanan UMNO Selangor, saya rasa tidak kena tempat. Jadi saya tegur dia, hubungan kami menjadi sedikit dingin. Tetapi semenjak itu, cakap-cakap di Selangor ni sudah cakap-cakap politik orang kata kan. Cakap-cakap politik ni ada nilai. Walaupun orang kata rumours ke, hearsay ke, cakap-cakap politik ni ada nilai. Sebab apa yang disembangkan daripada atas sampai ke kedai kopi, kalau dikatakan rumours, dia mesti ada asas. Jadi kita dah mula bercakap-cakap tentang kemungkinan Datuk Seri Utama Tengku Zafrul ni akan mengubah haluan politik dia. Jadi cakap-cakap yang kita dengar ternyata benar bila dia akhirnya menyatakan bahawa dia berhasrat untuk melepaskan semua kedudukan dalam parti termasuk keahlian dia untuk menyertai PKR. Bagi saya, dia adalah satu perbuatan yang agak kurang manis. Saya tegur juga kali kedua, tapi kali ini saya tidak menegur Datuk Tengku Zafrul terus, tapi saya juga menegur tindakan itu dalam melalui media sosial lah, sebab masa tu dia dah pun melepaskan jawatan di dalam parti. Saya kata perbuatan itu kurang manis sebab dia mengumumkan peletakan jawatan, semua jawatan parti dan keahlian dia pada hari yang serentak dia menyatakan hasrat dia untuk berhijrah. Saya rasa itu kurang manis. Sepatutnya bagilah satu buffer period kan, di antara peletakan jawatan itu, dan kemudian dia mengumumkan setelah mengambil sekian masa untuk berfikir, maka dia membuat keputusan untuk menyertai parti lain. Tapi bila dibuat serentak, maka tidak boleh tidak ahli-ahli UMNO, terutamanya ahli-ahli UMNO yang pernah mengundi beliau untuk maju sendiri, yang pernah memberi kepercayaan kepada beliau untuk merajui UMNO Kota Raja dan sebagainya, akan terasa sejak bila Datuk Seri Utama Tengku Zafrul sudah hilang kasih sayang dia kepada UMNO dan sudah mula memikirkan untuk berhijrah. Maka tidak boleh tidak akan ada satu tempoh sebelum pengumuman itu di mana beliau melalui detik-detik di mana wajahnya tampil bersama UMNO tapi hatinya berada di tempat lain. Maka orang-orang yang memberi kepercayaan pada beliau pastinya merasa tertipu dan dikhianati dengan perbuatannya. Sepatutnya dia ada satu buffer period. Dia macam pemain bola sepak juga lah, nak pindah kelas. Betul. Janganlah umum kita tak mau sign kontrak itu dengan hasrat kita nak berpindah sama hari. Sebab orang akan bertanya sejak bila you tidak ada komitmen dengan kelab kita. Sebab tu main pun lebih kurang. Sebab tu ada peluang nak skor gol untuk hari lepas kan. Orang akan bertanya. Betul. Macam juga orang bercerai kan. Takkanlah dalam tempoh edah tu dah umum nak kahwin lain. Biarlah tempoh edah tu berlalu kan, ada periodnya. Kemudian barulah kita umumkan hasrat kita nak mendirikan rumah tangga dengan orang lain. Kalau tidak, suami lama kita pun bertanya selama ini ada lagi ke kasih sayang sebelum cerai ni. Jadi, tapi tu cerita dia adabnya tak apa kena. Ya. Tapi cerita dia tu, walaupun dia nak berumah tangga, tapi dia nak berumah tangga dengan sahabat kita. Ya. Itu yang mendatangkan lagi kemarahan, terutama ahli UMNO itu sendiri. Yang itu bagi saya satu langkah politik lah. Sebab dia nampak ada peluang atau mungkin dijanjikan ataupun prospek itu muncul. Dia mungkin ada yang mengatakan dia berkaitan dengan jawatan senator yang akan tamat. Saya rasa ya mungkin. Dia melihat ada prospek sama ada untuk dibawa ke peringkat negeri Selangor untuk mengambil salah satu kursi Dewan Undangan Negeri atau mungkin satu kursi parlimen
yang mana akan menjanjikan dia menjadi seorang yang berhormat dan membolehkan dia dipilih ke jawatan di peringkat negeri atau peringkat persekutuan. Jadi keputusan dia nak pindah tu ke parti lain, parti tu adalah parti kawan yang berkawan dengan kita masa ni, juga tak manis, tetapi yang saya tak memikirkan sangatlah. Bagi saya itu adalah political decision lah. Political decision yang dibuat oleh Datuk Seri Utama Tengku Zafrul. Dia mesti memikirkan ke mana dia nak pergi. Tapi yang sepatutnya memikirkan kesan ini adalah parti yang nak menerima dia. Betul tak? Parti yang nak menerima dia sepatutnya memikirkan bagaimana benda ni akan melukakan perasaan rakan kongsi. Tapi saya percaya kita akan mengatasi episod ini. Saya tidak rasa hubungan kita dan parti PKR ni akan menjadi tercalar semata-mata kerana seorang individu bernama Datuk Seri Utama Tengku Zafrul. Kita sebagai parti politik yang matang, UMNO ni sebagai parti politik matang yang telah berada di pesada politik 79 tahun, saya tidak rasa satu individu membuat langkah untuk pergi ke parti lain adalah satu benda yang akan merendahkan nilai perjuangan kita atau merosakkan moral ahli untuk berjuang. Jadi kita akan mengatasi isu ini. Cuma isu ini adalah satu cerminan yang tidak begitu manis, tidak begitu baik kepada Datuk Tengku Zafrul dan kepada parti PKR. Jika PKR menerima serta-merta kehadiran dia ke dalam parti. Okey Tok, saya dah habis dah. Dengan saya rasa dah 30 minit saya bersama dengan Datuk dalam sesi soal jawab. Saya akan serahkan untuk sesi kedua bersama panel-panel. Mereka ni banyak lagi soalan-soalan. Sebelum tu Bazrul dia isu dia ni terus tanya DNA. Apa boleh? Kalau nak tanya, you all nak tanya ke terus boleh soalan? Ataupun nak saya yang tanyakan? Okey Datuk, saya tanyalah, lepas tu saya serahkan kepada masuk sesi yang kedua. Okey, berkenaan dengan isu DNAA ni Datuk. Sebab semua nak dapatkan dengan jelas. Kita ni daripada sebelum ni sibuk bercerita, masih lagi orang kata terperangkap dalam isu titah addendum. Akhirnya dah masuk pula isu DNAA ni. So ke mana kita ni tu dalam kita memperjuangkan keadilan dan juga pembebasan Datuk Seri Najib Tun Razak ni tu? Okey. Boleh Datuk terangkan dulu ya. Baik. Keputusan DNAA terhadap Datuk Seri Najib ni adalah satu benda yang kita semua, saya rasa warga UMNO ni bersyukur di atas keputusan tersebut kerana dia melepaskan Datuk Najib daripada satu lagi galangan undang-undang yang dia ada, kan? Tetapi kita kena ingat bahawa perlepasan ini bukan dibuat oleh Jabatan Peguam Negara tetapi oleh Mahkamah. Jabatan Peguam Negara sebenarnya menolak permohonan Datuk Seri Najib melalui representasi yang beliau buat untuk dilepas dan dibebaskan kerana ketiadaan pendakwaan selama 6 tahun. Sebenarnya Jabatan Peguam Negara menolak representasi. Ada orang dia tak berapa perasan episod itu berlaku. Sebab Datuk Seri Najib masukkan representasi, mengharapkan keputusan daripada Jabatan Peguam Negara supaya mereka menilai sendirilah kerja yang dibuat 6 tahun tak selesai-selesai, nak siapkan fail sampai tidak ada pendakwaan, kononnya saksi belum cukup dirakam percakapan, kononnya dokumen masih belum dapat. 6 tahun kan? Takkanlah tak boleh sediakan fail. Jadi ramai orang terlepas episod itu kerana ada orang menyangkakan bahawa sebenarnya representasi Datuk Najib ini diterima dan Jabatan Peguam Negara yang menggugurkan pertuduhan. Sebenarnya tidak. Jabatan Peguam Negara pada hari yang terdahulu daripada tarikh keputusan itu, dia sebenarnya menolak representasi Datuk Seri Najib. Artinya dia masih berhajat untuk meneruskan pendakwaan terhadap Datuk Seri Najib. Tetapi pada masa itu, Peguam Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhammad Syafi membuat permohonan kepada Mahkamah. Sebab Mahkamah boleh membuat keputusan berkenaan dengan one of prosecution, kegagalan mendakwa. Jadi Mahkamah itu minta supaya satu tarikh singkat diberikan supaya Mahkamah boleh pertimbangkan. Dan akhirnya Hakim Mahkamah Tinggi, Tuan Arif Tuan Munyandi, dia membuat keputusan untuk pertuduhan itu Datuk Seri Najib dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan ini kerana kegagalan pendakwaan. Kita kena ingat bahawa kes SRC ini
adalah kes sama yang Datuk Seri disabitkan dengan sabitkan dan dihukum dan dipenjarakan. Kes yang sama. Sebelum permulaan kes ini, kalau kita ingat, ada surat daripada SPRM yang telah pun didedahkan, yang mana ada pegawai kanan pendakwaan SPRM telah mengeluarkan surat mengatakan bahawa kita tidak mempunyai bukti-bukti yang mencukupi untuk membawa pertuduhan ini. Cuma kita apatah lagi untuk mendapat sabitan. Kan? Tak cukup. Surat yang sama macam ni kita juga pernah tengok dalam kes Datuk Ahmad Zahid. Bahkan ini seiring dengan apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila beliau kata bahawa pendakwaan-pendakwaan yang dibuat selepas pilihan raya umum 2018 adalah penuh dendam, racun dan sebagainya. Inilah yang dia maksudkan. Kerana pendakwaan-pendakwaan ini adalah pendakwaan-pendakwaan terpilih, dibuat secara tergesa-gesa, dibuat atas sifat dendam, dibuat untuk penghadaman halayak semata-mata untuk halayak berasa seronok. Tapi dari segi intipatinya, pendakwaan ini lompang. Kerja pun tak buat habis. Jadi kes yang baru ni, kes SRC yang 2.0, selalu dipanggil kes SRC 2.0 ni, adalah sebenarnya lanjutan daripada kes pertama itu, di mana ini adalah pendakwaan berkenaan dengan pengubahan wang haram daripada kes yang pertama. Dan bila dia tidak dapat sediakan kes ini selama 6 tahun, maka kita menanyakan diri kita sebenarnya apa yang dia buat selama 6 tahun. Jabatan Peguam Negara ni, apa kerja yang dibuatnya selama 6 tahun berkenaan fal ini. Sedangkan fal ini berkait rapat dengan fal yang sama Datuk Seri Najib disabit dan dikenakan hukuman. Kenapa kes tu boleh siap? Kononnya siap. Kenapa kes ni tak boleh? Kenapa kes ni selepas 6 tahun masih statement tak cukup, dokumen tak cukup? Itu pelbagai alasan diberikan. Jadi saya bersetuju penuh dengan keberanian yang dipamerkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi yang tidak memperdulikan alasan-alasan yang diberikan oleh Jabatan Peguam Negara ini dan mengambil pendirian bahawa Datuk Seri Najib patut dilepas tanpa dibebaskan daripada kes ini atas kegagalan pendakwaan. Tapi cumanya di NAA ni, kesan dia ialah pada satu hari nanti pihak pendakwaan masih boleh mengemukakan pertuduhan ini. Saya mengharapkan bahawa pihak Jabatan Peguam Negara ni sebenarnya lebih telus dan lebih berintegriti dari segi itu bila dia rasakan dia sudah tidak berada dalam keupayaan untuk mendakwa, dia sepatutnya menarik balik kes tersebut dan satu perintah dilepas dan dibebaskan, boleh direkodkan oleh mahkamah. Itu sepatutnya. Tetapi kita tak boleh mengharap terlalu banyaklah daripada Jabatan Peguam Negara ni. Kita pun dah tahu bila dia berhubung dengan Datuk Seri Najib, maka kita tidak boleh mengharapkan terlalu banyak daripada Jabatan Peguam Negara. Kerana mereka masih lagi meneruskan agenda-agenda yang dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir melalui Peguam Negara pada masa tersebut, iaitu Tommy Thomas, dan dia masih diteruskan sehingga hari ini. Kekejaman terhadap Datuk Seri Najib ini tidak terhenti nampaknya. Okay, right. So sahabat-sahabat boleh siapa yang nak sambung untuk ni sesi Datuk. So sesi kedua ni. Okey Datuk, saya ada pertanyaan. Apabila Datuk cakap kita kurang percaya dengan hubungan negara, jadi di sini rakyat nampak ada mahkamah kita rakyat kurang percaya dengan mahkamah kita. Jadi macam mana pendapat Datuk? Satu lagi cakap-cakap yang mengatakan kepimpinan UMNO tidak membantu Datuk Seri Najib. Boleh Datuk jelaskan tak? Okey, boleh saya tahu siapa yang bertanya ni? Saya tak nampak rupa yang bertanya. Saya BN Kami Setia. Aku okay, nama Daan. Baik. Okey. Dalam rekod saya mengamal undang-undang ni lah dah 34 tahun. Saya mengamal undang-undang 35 tahun lah. Dari masa ke semasa isu ini memang timbul. Isu berkenaan dengan
integriti Jabatan Pegawai Negara, integriti mahkamah. Ia sentiasa menjadi isu yang dinilai oleh rakyat dan akhirnya ia akan menghasilkan satu keputusan sama ada rakyat mempunyai keyakinan terhadap sistem ini ataupun tidak terhadap sistem ini. Jadi ini bukan kali pertama dia berlaku. Jadi mereka yang berada dalam kedudukan sebagai kepimpinan di peringkat mahkamah, kepimpinan di Jabatan Pegawai Negara, mereka tidak boleh merasakan apa yang kita perbincangkan ini adalah eksklusif terhadap mereka. Ini berlaku dari masa ke masa dalam beberapa zaman dan generasi timbul. Rakyat hanya akan menilai mengikut apa yang berlaku semasa dan mereka akan menyuarakan ketidaksenangan mereka. Jangan cuba menyekat rakyat daripada mempersoal dan mempertikaikan kewibawaan institusi-institusi ini apabila mereka bertindak secara bercanggah dengan aspirasi rakyat. Jadi apa yang sedang berlaku kini ialah tindakan Jabatan Pegawai Negara misalnya yang kita boleh pertikaikan. Kenapa dia bertindak sedemikian adalah satu benda yang kita boleh pertikaikan dan dia tidak patut berasa terlalu sensitif dipertikaikan sedemikian. Sepatutnya Jabatan Pegawai Negara memberi justifikasi umum kepada semua rakyat kenapa dia masih berhajat untuk meneruskan kes terhadap Datuk Seri Najib sedangkan selama 6 tahun dia gagal menyiapkan fail yang hanya berkisar kepada isu pengubahan wang haram. Apa yang susah sangat? Pengubahan wang haram ni bukannya kes substantif. Dia adalah kes yang menyusuli tuduhan predikat. Dia sebenarnya lebih mudah disiasat. Kes SRC itu dibawa dengan begitu laju. Betul, kita ingat lagi. Dibawa dengan begitu laju sampaikan dia lebih, tempoh yang diambil lebih singkat daripada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dapatkan sabitan. Begitu laju pergi naik ke Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Persekutuan berebut-rebut tak nak sampaikan penangguhan sebulan 2 pun tak boleh bagi. Punya berebut nak habiskan. Kan? Kena dihabiskan. Justice delayed is justice denied. Itu slogan dan itulah maksim yang dia guna pakai. Kenapa sekarang dalam kes ini 6 tahun file tak siap? Kenapa tak gunakan maksim yang sama? Justice delayed is justice denied. Masih institusi yang sama yang buat kerja ni kan. Jadi sepatutnya Jabatan Pegawai Negara tampil dan memberi penjelasan. Disebabkan dia gagal memberi penjelasan umum yang meyakinkan, maka terbukalah kepada rakyat untuk mengkritik tindak tanduk dia. Dan jangan marah. Jangan marah. Sebab institusi Jabatan Pegawai Negara bukan above the law. Dia boleh dikritik, tindakan dia boleh dipertikai dan dia mempunyai kepertanggungjawaban umum untuk memberi penjelasan kepada rakyat. Itu tugas dia. Dan yang kedua berkenaan apa yang ditanyakan tadi tentang pemimpin-pemimpin UMNO. Nah, kita kena tengok pemimpin UMNO ni dalam tindak tanduk dia mana tindakan yang masih ada forum dan platform untuk kita bantu dan mana yang tidak ada platform dan forum. Yang tak ada platform dan forum ni bukan maksud saya pemimpin tidak bantu. Tetapi bentuk bantuan yang dia boleh buat adalah dalam bentuk yang kita tidak boleh lihat. Sebab tidak ada forum. Kalau ada forum, kita boleh bantu dan menampakkan bantuan itu. Tetapi untuk kes seperti yang paling utama ni ialah kes yang telah melibatkan sabitan dan hukuman dikenakan dan telah pun melalui prosiding di lembaga pengampunan. Maka dengan itu platform tu habis. Tidak ada platform lagi dah kecuali Datuk Seri Najib memasukkan permohonan baru untuk rayuan. Kalau Datuk Seri Najib tidak masukkan permohonan bukan rayuan, pengampunan yang baru, maka sebenarnya tidak ada platform lagi. Kalau tidak ada platform, maka bantuan ni yang pemimpin UMNO boleh buat, dia adalah satu yang tidak boleh dizahirkan kepada awam. Dia mesti melibatkan perbincangan-perbincangan 4 mata, 6 mata, mungkin 8 mata dan selalunya di balik tabir kerana bagaimana kita nak menguruskan isu selanjutnya kes ini kita boleh buat di forum awam. Kalau ada platform, saya bersetuju bila orang kata pemimpin UMNO tak nampak seperti membantu. Saya setujulah kalau dikritik sedemikian.
Tetapi bila dah tak ada platform, maka kita kena terus menggesa pemimpin, tapi kita tidak boleh memaksa pemimpin menzahirkan kepada kita apa yang dia boleh buat. Sebab ada perkara yang boleh kita sebut, ada perkara yang tak boleh kita sebut. Dan saya di peringkat kepimpinan UMNO yang pertengahan lah, ya, pertengahan. Saya bukan di atas, saya juga bukan di betul-betul di peringkat akar umbi, saya berada di pertengahan. Saya di peringkat pertengahan ni pun saya antara dengar dan tidak, antara dimaklumkan dan tidak. Saya pun tidak boleh memaksa dan meminta pemimpin menzahirkan kepada saya apa yang dibincang, kerana mungkin perkara yang dibincang tu dia dilingkari oleh isu sensitiviti tersendiri. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahawa pemimpin-pemimpin UMNO tahu apa yang akar umbi UMNO mahukan, dan saya percaya di atas persahabatan Datuk Seri Zahid dan Datuk Najib, dan juga keyakinan berterusan keluarga Datuk Seri Najib ini kepada kepimpinan UMNO untuk cuba mencapai satu keberhasilan yang baik dan perakhiran yang baik kepada Datuk Seri Najib, maka saya percaya ada usaha-usaha yang sedang dibuat, tetapi bagaimana nak dimaklumkan kepada khalayak UMNO ni agak susah kerana ada sensitiviti yang melingkari perkara ini. Okay. Alright. Silakan panel yang kedua. Nak bertanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya TG dulu ke saya dulu? Abang. Tak apa. Teruskan Tok Meh. Saya boleh, Teruskan Tok Meh. Okey, Datuk, saya ada persoalan agak orang cakap menjadi satu persoalan sebagai penyokong UMNO dan juga ahli UMNO tentang Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Ya. Fokus dengan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebab kita ada dua Datuk satu addendum dan peluang untuk pengampunan penuh. Kan? So kalau kita penyokong UMNO ini kita stand kita menyokong pengampunan addendum itu ataupun kita fokus kepada pengampunan penuh, Datuk. Maksud dia kalau kita perjuangkan addendum itu tadi, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak akan ditahan di rumah. Tetapi tidak boleh keluar ke mana-mana, tidak boleh berjumpa pun dengan kita sebagai penyokong pun tidak boleh jumpa sebenarnya. Sebab dia tahanan rumah. Yang diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum ini yang dinyatakan di mahkamah. So sebagai penyokong Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, kita juga ahli ni majoritinya menyokong Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Fokusnya memohon pengampunan penuh ataupun kita nak perjuangkan isu addendum. Silakan Datuk. Okey, saya faham. Terima kasih Tok Meh. Soalan tu bagus sebab soalan ni saya rasa penjelasan ni perlu didengar oleh khalayak UMNO untuk faham. Yang diberikan oleh lembaga pengampunan terdahulu dan kemudian disokong oleh addendum itu adalah mengurangkan hukuman penjara itu kepada 50%. Kemudian baki penjara itu melalui titah addendum, baki penjara itu dijalani secara pemenjaraan di rumah. Betul. Kalau kita perjuangkan addendum itu, artinya kita mahu, kita memperaku keputusan itu dan kita nak itu dilaksanakan. Setidak-tidaknya untuk tahap ni, yang ni laksanakan dulu. Okay. Tetapi apa yang Tok Meh suarakan itu saya setuju juga. Kalau kita buat permohonan baru, memohon pengampunan penuh dengan harapan bahawa dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak untuk oleh pengampunan ini mempertimbang untuk memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib. Saya percaya benda ini ada di dalam perancangan. Cumanya Datuk Seri Najib ini diwakili oleh Peguam. Jadi Peguam dia membawa mesej kepada kita bahawa Datuk Seri Najib masih ingin meneruskan addendum yang telah diperoleh. Dia mahu supaya kita perjuangkan agar dapat pengampunan separuh dan meneruskannya dengan penjaraan di rumah. Kenapa? Saya tidak boleh jawab bagi tuan-tuan. Tetapi saya tahu ada technicality undang-undang di situ yang kita kena faham. Sebab pengampunan baru yang diperoleh, dia tidak terikat dengan keputusan lembaga pengampunan yang terdahulu. Ini boleh menimbulkan risiko. Sebab kalau Yang di-Pertuan Agong berkata dia
setuju setakat memberi separuh seperti yang diberikan oleh lembaga pengampunan terdahulu. Maka pembinaan di rumah tu dah tak ada. Dia jadi separuh je. Bahkan ada pandangan undang-undang mengatakan bahawa dia tidak terikat pun dengan pengampunan yang telah diberikan sebelum ini. Maksudnya dia fresh application. Ini semua benda yang kena test dari segi undang-undang pasal belum pernah orang buat dua pengampunan kemudian dia nak merayu terhadap pengampunan kedua yang dikatakan lebih tinggi daripada pengampunan yang pertama. Ini boleh berlaku. Jadi sebab itu saya percaya pasukan undang-undang Datuk Seri Najib ni dia rasa ada risiko dalam mengemukakan yang kedua. Mengemukakan permohonan baru sebab permohonan baru ini mungkin tidak terikat dengan keputusan pertama yang telah dibuat. Tetapi kita kena juga memikir, macam saya kata tadi, Tommy, saya cakap secara berkias lah, kan? Saya cakap secara berkias. Sebelum, kalaupun kita nak pergi kepada permohonan yang kedua, ini yang saya kata tadi, pemimpin kita ni nak berjoget tak boleh. Dia kena menari sentimental je. Pergerakan dia atas pentas pun tak boleh orang dengar. Apa dibincang belakang tabir orang tak boleh tahu. Benda ni memerlukan perbincangan. Banyak individu dan institusi yang terlibat kita berbincang, kemudian kita dah tahu keberhasilan yang kita dapat, baru kita ambil langkah seterus. Kan? Jadi yang orang UMNO ni kena menaruh kepercayaan. Dia tak boleh mengharapkan pemimpin ni bangkit bertindak terus buat sesuatu perkara. Buat apa? Platform tu tak ada. Kecuali Datuk Seri Najib bawa platform yang kedua. Tapi platform yang kedua ini pun kena dirundingkan juga. Kalau tidak, dia menghadapi risiko yang saya sebut. Kan? Tiba-tiba yang Dipertuan Agong kata dia tidak terikat dengan keputusan yang lama, dia buat keputusan baru bagi lembaga. Kan dah jadi kacau. Kan? Jadi ini kita kena perhalusi lah. Saya percaya benda ni kita kena cermat dan kita kena izinkan semua bentuk rundingan di belakang tabir, pertemuan 4 mata, 6 mata dan sebagainya kena selesai. Sebelum kita fikirkan langkah yang kita boleh buat. Okey, silakan. Terima kasih Datuk pencerahannya. Dan stay-nya kita mengikut step yang dibuat oleh Peguam Datuk Seri Najib itu, memohon addendum terlebih dahulu, menyokong supaya addendum itu benar-benar dapat terhadap Datuk Seri Najib. Betul Datuk Betul. Dan the next step kita memberi kepercayaan penuh next platform. Okey. Ya, betul. Terima kasih. Alright. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Tok. Ya. Saya daripada Bandar Terazak. Siapa ni? Saya Lan. Bawah sekali. Yang Alan. Rambut tak ada ni. Alan Nevius. Okey. Okey Tok. Saya nak ada dua soalan lah. Soalan pertama ialah kita semua faham bahawa kerajaan perpaduan ini hanya wujud sehingga menjelang PRU ke-16. Okey. Dan selebihnya tu saya nak tanya juga, adakah Parti UMNO atau Barisan Nasional meneruskan gabungan ini untuk menghadapi pilihan raya akan datang ke-16 ataupun bergerak secara solo? Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita UMNO ni sering dituduh bahawa sejak berkawan dengan DAP ni semua tukar jadi amdak dan tidak memperjuangkan agama, bangsa dan sebagainya. Sedangkan naratif ini juga sebenarnya kadang-kadang bukan dibawa oleh golongan pembangkang tapi dibawa oleh golongan naratif dalam UMNO itu sendiri. Dan hari ini saya melihat naratif seperti itu dibangkitkan oleh golongan-golongan yang mungkinlah bagi saya yang tidak bersetuju atau tidak bersama dengan pucuk pimpinan tertinggi. Jadi mereka mencipta naratif bahawa hari ini kepimpinan UMNO hari ini hanya mengikut telunjuk, tidak seperti mana yang dikehendaki seperti UMNO yang sebelum-sebelum ini. Jadi apa pandangan Datuk? Bagaimanakah kita nak mengharapkan kepimpinan tertinggi untuk mengatasi perkara ini, naratif yang berada di dalam UMNO sendiri, bukan di luar. Pembangkang akan bercakap macam-macam, tetapi orang dalam sendiri, UMNO sendiri yang apa kata menyebarkan benda tu lagi keluar lagi. So apa komen Datuk dalam soal ni? Okey. Terima kasih Alan. Dua soalan yang baik. Saya suka soalan ni. Okey. Yang pertama, ke mana hala tuju kita selepas
PRU masa PRU 16 ni. Okey, kita terima penjelasan daripada kepimpinan parti bahawa kerjasama yang kita ada dalam kerangka BN ataupun kerajaan perpaduan, dia adalah untuk membentuk kerajaan selepas PRU 15. Kita tidak boleh jadi negara yang tak ada kerajaan. Betul, kerajaan kena ditubuhkan dan atas nasihat yang di-Pertuan Agong. Bukan nasihat yang di-Pertuan Agong untuk UMNO kena bekerjasama dengan PH. Ini banyak orang manipulasi. Dia kata tak mungkinlah Agong nak nasihatkan UMNO dengan PH untuk bekerjasama. Bukan. Nasihat yang di-Pertuan Agong ialah untuk satu kerajaan diwujudkan selepas pilihan raya. Maka disebabkan gabungan kita berdua campur terus boleh menjadi kerajaan. 82 campur 30 menjadikan 112. Ngam-ngam untuk menjadi kerajaan. Kalau campur dengan PN masa tu tak jadi kerajaan pun. Dan PN tidak mahu bekerjasama dengan parti-parti lain. Maka bagaimana nak dibuat kerajaan? Jadi sebab itu kita bersetuju untuk tubuh kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ni sehingga pilihan raya umum yang akan datang dipanggil lah. Maksudnya sehingga terbubarnya parlimen untuk pilihan raya ini. Kerjasama di masa hadapan, kita tak tahu lagi. Parti pun tidak memutuskan. Saya rasa komitmen parti mengatakan bahawa kerajaan ini bertahan sehingga pilihan raya umum yang akan datang dan lepas tu kita akan buat keputusan di peringkat kepimpinan mana hala tuju kita. Jadi terbuka kepada kita pilihan-pilihan yang ada, iaitu maksudnya untuk meneruskan kerjasama kerajaan perpaduan ini memasuki pilihan raya umum 19 atau kita menyertai mana-mana gabungan lain, gabungan-gabungan lain boleh diwujudkan, atau kita bergerak secara solo. Sebab tu bagi saya, di permulaan perbincangan kita tadi, kita telah berbincang tentang data. Untuk membuat keputusan ini, kita perlukan data. Dia bukan semata-mata sentimen, dia bukan semata-mata nostalgia. Ini semua tidak akan membantu kita membuat keputusan. Memang kalau ditanya pada setiap jiwa orang UMNO yang ada, jangan kata kat sini, yang kat mana pun, semua orang nak UMNO ni kembali dalam kerangka BN seperti kekuatan UMNO BN satu masa dahulu dan memimpin secara bersendirian. Kita semua nak itu. Tapi itu apa yang kita nak. Apa yang kita nak tidak semestinya diterjemahkan oleh rakyat sedemikian. Jadi kita kena berhati-hati, kita kena berpandukan kepada data yang betul, yang berintegriti dan berkredibiliti, di mana duduk letak kekuatan kita sebelum kita buat keputusan. Di mana kekuatan kita di mana gabungan parti yang akan memberi kekuatan kepada kita atau kelebihan kursi kepada kita. Sama, sebenarnya saya tengok soalan ini, dia pertimbangan ini, dia seimbang. Kalau orang yang cenderung kepada PN, dia akan kata kita baik kita dengan PN bersama-sama dengan parti-parti Melayu Islam, PAS dan Bersatu. Okey, di Perlis Kelantan Terengganu ni kita nak bertanding ke mana? Kita hampir dilenyapkan di 4 negeri. Di Terengganu kosong. Di Kelantan 2. Di Terengganu, di Kedah 2 juga saya rasa. Mana kita nak bertanding? Kalau semua penyandangnya tidak mau melepaskan kursi dan mengekalkan kursi masing-masing, maka kita tidak bertapak di 4 negeri. Kalau kita nak kembali bertapak di 4 negeri, kita tidak boleh bersama-sama dengan PM. Begitu juga dengan negeri-negeri lain yang mana kita diberikan kursi Melayu majoriti. Yang mana kita terpaksa bertarung habis-habisan dengan PN ni untuk menang. Betul tak? Kita tidak dapat kursi yang selesa. Kita tak dapat kursi campuran. Ini semua berpunca hasil daripada kekalahan kita pada tahun 2018. Maka kita kehilangan pengaruh di atas banyak kursi-kursi ini. Tetapi untuk kita kembali bertapak, kita memerlukan data. Kita memerlukan sokongan, bukti-bukti yang kita boleh memenangi sesuatu kursi itu agak nyata. Baru kita boleh menilai sama ada kita mempunyai kursi secukupnya. Dan saya rasa kita bercakap tentang dominan, Alan. Kita cakap tentang parti menjadi dominan. Dia bukan dominan dari segi kita ingin menguasai lebih daripada 100 kursi daripada 222 kursi yang ada. Kan? Saya rasa Presiden bercakap dalam konteks dominan ialah supaya kita cukup dominan untuk dibawa ke dalam perbincangan, untuk dibawa dalam proses membuat keputusan.
bila membentuk kerajaan. Dominan artinya kita boleh memimpin satu gagasan kalau sekiranya ada parti-parti kecil yang nak bersama kita. Dari segi itu. Sebab kita tak nampak lagi macam mana kita nak, belum nampak lah macam mana kita nak mengembalikan kekuatan Barisan Nasional seperti dulu sebelum kita tewas. Jadi kita kena cukup berhati-hati. Dan ada yang kata tak apalah, kita pergi je solo, kalau kalah pun biarlah, kita kalah bermaruah, kita tidak bergantung kepada DAP dan sebagainya. Dalam politik dia tidak ada kalah bermaruah kan. Dia tidak ada istilah kalah bermaruah. Dia menang atau kalah. Menang meletakkan kita dalam kedudukan kuasa, kalah kita tidak berada dalam kedudukan kuasa. Menang meletakkan kita dalam kedudukan kita boleh memperjuangkan agenda parti seterusnya, kalah agenda parti kita terpinggir. Menang menarik minat orang muda menyertai kita, kalah bermakna orang muda akan menyingkirkan kita daripada ingatan kolektif. Jadi apa yang kita nak perjuangkan dalam keadaan kalah ni sebenarnya? Jadi bagi saya, biarlah kepimpinan membuat keputusan sebaiknya berdasarkan data yang ada, mana hala tuju kita nak pergi selepas ini. Dan berkenaan isu AMDAP ni, saya memang setuju sangatlah isu ni dibawa ke hadapan untuk dibincangkan. Sebab dalam komen-komen yang ada ni pun banyak je yang sebut pasal AMDAP ni saya baca juga kan. Saya sebenarnya sudah sampai ke tahap, saya dah tak memperdulikan orang yang menulis pasal AMDAP ni. Sebab bagi saya, mereka cuba mengusik sentimen kita dengan menggunakan istilah AMDAP. Kalaupun mereka betul-betul percaya istilah AMDAP ni muncul, artinya mereka adalah orang yang tidak berapa lama duduk dalam pesada politik. Dia mungkin budak-budak baru nak up yang menggunakan istilah AMDAP ni. Pasal UMNO ni dalam sejarah 79 tahun ni, kita telah berkawan dengan segala macam parti. Segala macam parti kita dah berkawan. Kita bermula dengan sebuah parti Melayu yang gagasannya semata-mata perjuangan Melayu dan Islam. Cuma 5 tahun je, daripada 1946 sampai 1951. Tahun 51 kita sudah membuka satu kerjasama politik dengan rakan kita MCA dalam gagasan bernama Perikatan untuk menghadapi pilihan raya umum, pilihan raya municipal Kuala Lumpur 1952. 1955 kita buka pada MIC pula, UMNO MCA MIC menjadi teras kepada Perikatan. Kemudian tahun 1974 selepas pilihan raya berdarah 1969, kita buka Barisan Nasional ni. Sekarang bukan lagi parti sekutu dan kawan. Parti lawan pun kita bawa masuk. Kan? Tahun 69 gerakan kalahkan MCA di Pulau Pinang. Kita bawa masuk gerakan untuk duduk sekali dengan MCA. Kita kalah kepada PAS di Kelantan dan Terengganu. Kita bawa PAS masuk yang mengalahkan kita di Kelantan dan Terengganu. Begitu juga dengan parti SNAP. Parti SNAP anti persekutuan pada masa tersebut sebab kita menumbangkan parti SNAP pimpinan Stephen Kaloningkan. Kalau siapa yang ingat dulu, SNAP pun kita bawa masuk dalam Barisan Nasional. PPP yang lawan kita di Lembah Kinta pun kita bawa masuk dalam Barisan Nasional. Jadi kita dah jadi satu gabungan parti bukan sekutu saja, parti kawan dan parti lawan. Jadi UMNO ni tidak berganjak daripada dasar perjuangannya. Tak kira siapa yang ada dalam sekutu kita, kawan atau lawan. Jadi saya yakin hari ini pun kalau kita tengok DAP bersama kita, apa yang DAP tuntut dan dia dah dapat, yang paling UMNO lepaskan. Semua yang untuk nak adakan pilihan raya perbandaran kita tak izinkan. Dia nak minta pengiktirafan kepada sijil UEC pun tak dapat. Minta wakil orang bukan Melayu duduk dalam JAKIM kita pun tak lagi. Kan semua kita tentang dan semua dia tak dapat. Jadi kenapa orang kita rasa begitu kerdil nak berjuang, nak mempertahankan perjuangan teras Melayu dan Islam dalam kehadiran DAP. DAP sedang cuba berubah untuk diterima oleh UMNO. Itu yang berlaku dalam pemilihan DAP. Mereka sedang cuba berubah untuk menjadi lebih lunak berkawan dengan UMNO. Yang kita pula jadi takut DAP ada sebagai sekutu. Bukan sebagai sekutu pun. Kita adalah benteng kepada perjuangan Melayu Islam dalam keadaan yang ada hari ini. Dan kita akan sentiasa pastikan apa juga yang dibawa oleh parti-parti lain yang bertentangan dengan perjuangan Melayu Islam yang kita telah gagaskan daripada awal daripada tahun 1946, kita lah benteng yang akan menghalang mereka mencapai maksud tersebut. Dan setakat ini kita berjaya. Kena ingat, Alan, perlembagaan UMNO, cara 3 perlembagaan UMNO itu wujud lebih awal daripada perlembagaan persekutuan.
kita parti yang diwujudkan tahun 1946, kita kerangkakan perlembagaan kita ini, antara penulis perlembagaan kita ini ialah Pendeta Zakbar. Perkara tiga itu adalah teras perjuangan UMNO. Bila Malaysia merdeka, kita bawa selonggok perjuangan UMNO ni, teras perjuangan UMNO ni untuk kita sebatikan dalam perlembagaan persekutuan. Maka apa juga perlindungan, apa juga nikmat, apa juga keselamatan yang diperolehi oleh orang Melayu Islam dalam perlembagaan itu adalah hasil perjuangan UMNO, bukan orang lain. Jadi kita jangan biasa kerdil. Satu perkara lagi saya nak sentuh di sini tentang AMDAP ni. Kita kena ingat DAP ni, kebangkitan DAP sehingga dia menjadi parti yang memegang undi bukan Melayu Islam yang paling besar ni, bukan kebangkitan dia sehari. Dia melalui satu proses organik untuk dia menjadi kuat. Daripada menjadi parti pinggiran, parti yang hanya kuat di beberapa kawasan dan di kawasan-kawasan bandar, dia melalui satu proses di mana dia diizinkan ruang perjuangan sampailah dia menjadi kuat. Perkembangan organik DAP ini yang membantu dia membawa DAP ini ke persada ialah PAS sebenarnya, bukan UMNO. Kebangkitan organik DAP dalam politik Malaysia ni dibawa oleh PAS, dibantu oleh Bersatu. Kemudian hari ini kita cuma duduk sebagai rakan dalam kerajaan yang bersama. Kita tidak membantu kekuatan organik ni. Jadi jangan sebut pasal AMDAP yang memberi nafas nyawa kepada DAP ni daripada parti pinggiran sehingga dia menjadi parti nasional yang terpaksa kita iktiraf kekuatan dia, yang sehinggakan dia berjaya mengawal semua undi bukan Melayu. Yang memberi kekuatan itu sebenarnya adalah PAS dan Bersatu. Jadi kenapa kita nak kena bawa label AMDAP ni? Patutnya dia lah pakai PASDAP ke, Bersadap ke, lantak je lah kan. Tapi dia lah memberi kekuatan organik kepada kebangkitan DAP ni. Kalau dia malu nak pakai PASDAP, tak payahlah bagi kita. Kita pun tak teringin lah istilah tu. Dipakailah you yang bagi kekuatan pada dia. Di Selangor ni, di Selangor ni, bukan PAS yang membantu DAP menjadi kerajaan negeri. Membantu bawa DAP menjadi exco, DAP menjadi speaker, DAP menjadi apa, sama di Perak. Bukan dia orang ke? Dia orang lah. Hari ni lupa diri. Sebab tu saya kata yang tulis AMDAP tu, budak-budak baru nak up. Sejarah pengetahuan tentang politik ini tidak menjangkau ke tahun 2008. Tapi orang-orang PAS yang rasa ni, kalau dia tulis macam tu, saya rasa dia lupa sejarah atau buku sejarah adalah. Kan? Itulah jawapan saya kepada Alan. Okay. Terima kasih Tok, terima kasih jawapan. Sama-sama. Bolehkah saya Okey, silakan. Boleh silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sebelum soalan yang serius ni Tok nak tanya, Datuk ada kaitan ke dengan Rizal Marikan ni? Sama. Saya dengan Datuk Rizal Marikan ni belum kaji salah silah lagi, tak tahu ada kena-mengena ke tak. Tapi Datuk Rizal Marikan ni junior saya kat universiti lah. Yang saya mula-mula kenal dia junior saya lebih kurang 2-3 batch kat universiti lah. Saya memang kenal dia. Tapi saya nampak sama power lah dengan Datuk Rizal. Tapi Tok, langsunglah kita bercakap berkenaan dengan politik Tok. Kalau Siapa cakap ni? Saya TG. Saya TG, okey. Baik. Jadi hari inilah seolah ada gate bila mana somebody yang bawakan isu Solo itu dilihat seolah menyimpang daripada perjuangan asal UMNO. Dan certain yang membawa perpaduan kadang-kadang dilihat kabur sebenarnya melalui penciptaan Datuk tadi. Betul tak? Ya, betul. So, kerjasama kita ni sehingga PRU16 bermaksudnya sepenggal ini, betul lah? Untuk membentuk kerajaan. Jadi kerjasama ke depan mungkin antara parti akan membincangkan lebih lagi. Tetapi sebelum ini dikatakan mungkin dalam PRN ataupun dalam PRK, tapi tidak dalam PRU. Bila mana kursi nombor 2 itu menjadi hak kepada parti dalam gabungan. Jadi di waktu ini UMNO bercita-cita sekiranya benar gabungan ini akan berlaku ke depan pada PRU16 nanti, UMNO bakal bertanding banyak kursi yang diduduki oleh Bersatu dan PAS. Dan dilihat bahawasanya potensi untuk UMNO menang pada PRU16 cerah.
Jadi kalaulah situasi itu tidak berlaku, bermaksud UMNO perlu membawa haluan dia dengan cara yang agak berani. Ya. Dan UMNO tak sekali minta restu daripada mana-mana parti. Betul. Kita mampu berdiri sendiri dan sedia bertempur sebenarnya dalam politik. Ya. Sebab pada hakikatnya dalam politik kita sekali tidak boleh mengharapkan ihsan daripada parti-parti mana ada. Betul. Tetapi kalau jaringan kerjasama yang baik, why not kita bergabung dan parti putuskan seawal mungkin. Itu adalah yang sepatutnya berlaku dan itulah pengharapan daripada orang bawahan sebenarnya. Sebab nanti kita ni tidaklah tergopoh-gapah untuk nak melengkapkan satu pilihan raya ke depan. Jadi saya harap sangat pihak kepimpinan supaya mencerahkankan kerjasama ke depan bagi meredakan keadaan di bawah. Baik. Itu, silakan tu. Baik, terima kasih Sir ATG. Itu saya rasa pandangan yang cukup baik. Pandangan yang cukup baik. Sebab tu saya kata buat kajian di setiap war room. Kita ada war room di peringkat nasional. Kemudian kita ada war room di peringkat negeri. Dan kerja war room ni turunkan ke peringkat bahagian rakyat. Setiap bahagian mesti buat satu analisa dengan data yang cukup. Okey, laporkan balik. Boleh menang, tak boleh menang kursi ni kalau bertanding 3 penjuru. Kalau bertanding 2 penjuru, kat mana kekuatan kita akan bertambah. Jadi mudah untuk kita buat keputusan. Saya rasa kalau kita balikkan keputusan pada keadaan, contohnya kita kata pada pemimpin, kalau kita lawan 3 penjuru, kita tak ada peluang. Sebab undi kita juga akan diambil oleh Perikatan Nasional. Dan undi bukan Melayu, memang kita tak akan dapat, dia akan pergi kepada PH, maka baki undi yang tinggal ini tidak memungkinkan kita menang. Kita sebut, maka parti mudah membuat keputusan. Dia tahulah, okey, kita tak payah rebutlah kursi parlimen ni. Sebab parlimen ni kita tidak boleh menang. Tetapi kalau kita gabung dengan yang sedia ada, peluang kita menang ada. Kalau kita bergabung dengan parti lain, peluang kita menang ada. Parti kena buat keputusan itu. Jadi, saya rasa kalau sekiranya kita boleh ada satu keyakinan menjelang PRU yang 16. Sebelum tu, macam Sir ATG kata, kita buat awal. Buat kajian itu awal. Kalau kajian itu kita dah dapat hasilnya, contohnya Sir ATG saya kata, sebab kita target kalau kita ikut kerajaan BNPH ni untuk yang akan datang, kita akan lawan semua kursi-kursi PAS dan Bersatu. Kemungkinan besar. Dengan bantuan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu dan Islam, kalau dia memberi kelebihan kepada kita, maka kita boleh merampas kursi ini. Jadi, kalau kita boleh bagi tahu dengan pemimpin, dan pemimpin boleh tengok data keseluruhan, kita boleh yakinkan kita daripada 30 kursi sekarang, kita boleh menang 60 atau mungkin 70. Menjadi dominan dari segi itu. Menjadi dominan di mana 60-70 kursi meletakkan kita dalam kedudukan yang selesa untuk berunding dan membuat apa-apa keputusan pada negara. Saya yakin kalau kita turunkan maklumat ini kepada rakyat, kepada warga UMNO di bawah, bahawa kita sedang mensasarkan kemenangan 70 atau 80 kursi dan kita jangka kita boleh dapat 70 kursi sekiranya kita bergabung, saya rasa isu gabungan ini menjadi reda. Sebab yang orang UMNO nak dengar ni, berapa banyak kita boleh menang. Berapa cepat kita boleh mengembalikan kekuatan parti kita. Jadi kalau dia dapat dengar keyakinan itu, saya percaya boleh. Kalau begitu juga, kalau dia nak pergi dengan gabungan lain, saya tidak menolak kerjasama dengan PN. Tetapi, kita kena bawa balik maklumat itu setelah kita dah kita cernakan maklumat itu, dah kita cerakinkan dan kita dah dapat yang jitu, kita kena bawa balik kepada warga kita. Kita gabung di sini boleh, tapi kita dapat 2 kursi di Perlis, 3 kursi kat Kedah, kita dapat 2 kursi kat Kelantan, cuma lain-lain kita bergabung dengan lawan. Saya rasa warga UMNO ni, walaupun mungkin pada awalnya dia tidak begitu bersetuju dengan gabungan BNPH ke, atau dia lebih minat go solo ke, dia akan nampak bahawa kita perlu membuat satu keputusan yang lebih tepat berhati. Jadi saya setuju apa yang Sir ATG kata, kita patut membuat kajian ini awal
dan kita perturunkan maklumat ini, satu keputusan yang kita dah ada, kita perturunkan kepada khalayak UMNO di bawah ni awal supaya mereka tahu persediaan yang perlu dibuat untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Bukan last minute baru pilih gabungan. Ataupun ada setengah kata kita go solo dulu, tengok berapa menang, kemudian baru bincang gabungan. Saya rasa strategi ini kena digaji lah. Ya, saya rasa mungkin ada boleh backfire. Sebab kalau parti lain dapat lebih, dah cukup untuk buat kerajaan. Mungkin kita tak ada tempat pun. Betul? Kita kena ingat lepas pilihan raya umum yang ke-15 dulu. Waktu kita pegang 30 kursi. Nak ajak buat perbincangan menubuh kerajaan. First round, UMNO tak dijemput pun. UMNO BN tidak dijemput ke istana pun. Yang di-Pertuan Agong cuba panggil PH dan panggil PN. Sebab mereka ada 82 kursi dan 73 kursi. Kalau gabungan mereka menjadi Tohi, maka kita duduk di luar jadi pembangkang semata-mata. Jadi saya rasa saya bersetujulah dengan strategi benda ni bukan boleh dibuat last minute, bukan boleh dikejut. Kita kena buat kajian dan kita kena perturunkan kepada UMNO di seluruh Malaysia, begitu juga dengan Barisan Nasional tentang mana hala tuju yang kita nak pergi di dalam menghadapi PRU16 saja. Bukan saja selepas PRU16, di dalam menghadapi PRU16. Kita kena clear kat mana kita pergi. Tok, satu lagi Tok. Ya. Adakah Datuk bersetuju dengan keberadaan UMNO hari ini antara parti yang terkuat yang pernah ada di Malaysia? Ya. Melalui dari keseluruhan sudut. Keahliannya, jenteranya, kelengkapannya. Yes. Jadi kenapa kita nak, orang kata, bukan nak merayu, tetapi seolah-olah kita nak merendahkan diri kita untuk kita nak mengadakan pakatan. Ya. Kita mesti nak kena ada jati diri. Betul. Biarlah orang yang nak bergabung dengan kita tu hadir dan berbincang dan memutuskan situasi supaya tidak, orang kata, merencatkan perencanaan kita. Ya. Sebab sebelum ini berbeza sebagaimana kita berada sekarang. Dulu kita berada bersama-sama dengan Padalat MN. Ya. Dan waktu itu keputusan kita go solo adalah pilihan tepat. Kerana apa? Kerana kita dikhianati. Ya. Situasi hari ini kita bukan bersama. Kita hanya mengadakan kerjasama bagi membentuk kerajaan. Betul. Itu yang tepat. Ya. That's why hari ini kita mengalu-alukan di pihak yang merasakan ada kebaikan bagi kedua-dua pihak, maka why not kita bergabung dengan cara yang baik untuk ke arah pilihan raya. Ya. Setuju tak? Macam tu? Ya, saya setuju. Ya. Kita ada akar umbi, kita ada jentera yang tersusun, kita ada organisasi parti yang tersusun, yang orang UMNO mula-mula kena faham, kalau mereka meminggirkan parti, kalau mereka tak nak datang solat cawangan, mereka tak nak turun PDM, mereka tak nak buat kerja pilihan raya, mereka tak nak keluar mengundi calon, maka sia-sialah dia menjadi ahli. Sebab itu langsung tidak menterjemahkan keberadaannya dalam parti dan memperkukuhkan keberadaan parti. Tak ada makna, tuan. Jadi orang UMNO mesti kembali dulu ke pangkuan UMNO. Yang merajuk ni kembali dulu ke pangkuan UMNO. Yang duduk atas pagar yang dulu menyokong BN, hari ini tak menyokong BN, kaji balik kedudukan itu kembali. Sebab kembalinya tuan-tuan ke UMNO dan Barisan Nasional akan memberi kekuatan luar biasa kepada kita untuk menghadapi pilihan raya. Dalam kita mempunyai kekuatan, maka proses membuat keputusan kita akan berubah. Tetapi kalau kita tidak ada kekuatan, kalau tuan-tuan tunggu bila UMNO dah okey nanti baru saya nak datang balik, bila Datuk Zahid dah tak jadi presiden baru saya nak datang, ini semua ayat-ayat yang tidak ada nilai dalam perjuangan. Sebab kalau tunggu, saat dan detik yang tuan-tuan tunggu tu mungkin tak datang pun. Kalau kita akan kembali untuk memperkuatkan parti lepas Datuk Seri Zahid jadi presiden. Kalau kalah lagi satu pilihan raya selepas ini. Masa tu tuan-tuan nak kembali, mungkin Datuk Zahid tak jadi presiden, pemimpin silih berganti. Betul. Mungkin tak jadi presiden lagi. Tetapi kalau kekuatan kita sudah berada di tahap minimum, orang kata kecederaan yang kita hadapi bertempur pilihan raya 15 bertukar menjadi kudis dan menjadi gangren dalam pilihan raya 16, tak guna, datang balik pun tak guna dah.
saat yang tuan-tuan nantikan untuk membawa kebangkitan dan kekuatan UMNO tu dah tak ada. Jadi saya nak seru sama apa yang Sir ATG kata, kita adalah satu parti yang kuat dan patut mempunyai jati diri yang cukup untuk mengarungi politik yang ada ni. Comeback, kembali kepada UMNO, yang atas pagar kembali kepada UMNO, yang dulu menyokong perjuangan UMNO Barisan kembali kepada kita, perkukuhkan sini. Bukan memikirkan macam mana nak mengubah haluan. Sebab yang nak diubah haluan tu pun tak ada kekuatan. Bawa satu lagi itu ke sini. dan ada satu lagi tu. Ada Ya. satu lagi yang interesting untuk UMNO ni. Ya. UMNO mempunyai rekod yang baik untuk Ya. membesarkan negara. Rekod kepimpinan yang baik. Dasar-dasar yang baik. Betul tu. Kembali kepada Okey, Palang. kita supaya kita sama-sama boleh membuat keputusan yang baik, menegakkan pemimpin yang baik, membuat dasar yang cemerlang dan kita tengok sama-sama lihat ni hasilnya kepada negara. Come back. Okey Datuk, Palang nak jelas sikit pun saya boleh Ya baik. Boleh, sila. Kadang-kadang Datuk nak bertanya pun kadang-kadang dalam keadaan ketakutan Datuk. Bukan apa takut terasa hati dengan rakan-rakan sahabat-sahabat kita dalam UMNO ini. Ya. Ada yang nak bersama dengan Pakatan Harapan, dengan Perpaduan. Ada yang nak bersolo. Ada yang nak mohon nak terima DAP dalam Barisan Nasional. Ada yang tak nak terima DAP dalam Barisan Nasional. Ini semua kawan-kawan kita Datuk. Jadi kadang-kadang Pak Lang sendiri pun nak tanya soalan ni Datuk. Apabila Datuk menyentuh tentang DAP dalam Kerajaan Perpaduan, menerima UMNO itu bekerjasama, agak kita kata macam sesuai lah dekat situ. Tidak ada pertelingkahan. Ada mereka tuntutan mereka pun tidaklah orang kata melebihi daripada apa yang mereka cakapkan ataupun dimomok-momokkan tentang dasar DAP itu sendiri. Ya. Jadi apa yang Palang tengok di sini Datuk pandangan Datuk lah berkenaan dengan MCA dan pengundi-pengundi bukan Melayu hari ini dah beralih memberi kepercayaan kepada DAP. Ya. Pengundi-pengundi bukan Melayu telah beralih memberi sokongan kepada DAP. Jadi kalau kita katalah kita bertanding, UMNO bertanding 80 kerusi, kita terpaksa kalau kita menang 80 sekalipun, kita tak mampu untuk bentuk kerajaan. Kita kena bersama-sama dengan bukan orang Melayu untuk membentuk kerajaan di dalam negara kita. Jadi kita tengok hari ini Barisan Nasional, kita ada dasar Barisan Nasional. Adakah pemimpin kita ataupun pemimpin DAP betul-betul menyenangi dengan bekerjasama dengan Barisan Nasional itu? Kita tak letak kepada UMNO Datuk Kita letak di bawah Barisan Nasional. Sebab dasar Barisan Nasional dia ada dasar dia sendiri. Dan prinsip matlamat dan hala tuju politik yang diperjuangkan oleh gabungan parti-parti dalam Barisan Nasional. Adakah DAP bersetuju untuk rundingan kita berjemput mereka bersama dalam Barisan Nasional untuk kita nak bentuk kerajaan. DAP sendiri pun kalau dia menang 40 kerusi, dia tak boleh bentuk kerajaan itu. Dia terpaksa kena ada gabungan parti. Jadi adakah perkara-perkara yang begini kita boleh bincang ataupun telah pun ada kerjasama yang tidak ada percanggahan untuk mereka membentuk kerjasama dengan Barisan Nasional itu Datuk? Ini kadang-kadang Datuk susah Datuk. Pak Lang kita nak cakap ni Datuk. Sebab apa? Pak Lang sendiri pun tak boleh terima. Sebab apa? Kita dah didoktrinkan 22 tahun Datuk dengan DAP ni. Kan? Tapi dari pandangan Datuk lah, apa yang menyebabkan kerisauan atau kebimbangan sekiranya kita bekerjasama dengan DAP? Bimbang apakah? Okey, silakan Datuk. Baik Pak Lang, yang ni yang soalan paling susah saya cakap ni. Yang DAP ni yang payah ni kan. Pasal kita tahu DAP ni akar umbi kita susah nak menerima DAP ni. Orang Melayu secara keseluruhan pun susah nak menerima parti. Sebab itu DAP ni, dia bila dia sudah memegang majoriti undi-undi orang bukan Melayu dan bukan Islam, dia cuba melunakkan diri dia. Dia sekarang sedang cuba melunakkan diri dia melalui proses pemilihan dia yang terdahulu. Dia akan cuba membawa diri dia duduk sebagai satu parti sederhana di tengah-tengah supaya dia lebih mirip kepada satu parti kerajaan berbanding. Dia akan cuba. Tapi itu urusan dia lah, kita tak peduli. MCA dan MIC ni memang dah sedia ada di posisi di tengah-tengah. Dia memang sederhana. Jadi masih ada pilihan yang boleh dibuat oleh rakyat. Kalau sekiranya rakyat merasakan kita mahu UMNO, kita mahu kembalikan kekuatan UMNO Barisan Nasional, di mana kita
kembalikan sokongan kepada MCA dan MIC supaya dia menjadi satu regu yang sebati. Tetapi jika perkara ini tak berlaku, ni yang Pak Lang kata ni, jika ini tak berlaku, UMNO mendapat sokongan. Contohnya, di kawasan-kawasan Melayu yang UMNO tadi, UMNO memegang kursi-kursi Melayu. PKR memegang kursi-kursi Melayu campuran. Melayu dan sedikit bukan Melayu, di kawasan-kawasan bandar dan sebagainya. Kawasan-kawasan luar bandar, kawasan-kawasan tradisi Melayu ni, katalah UMNO memegang majoriti. Kita tetap tidak boleh mentadbir tanpa penyertaan parti bukan Melayu, bukan Islam. Ini realiti politik Malaysia. Kalau tidak di Semenanjung pun kita terpaksa bergabung juga dengan parti-parti daripada Sabah, daripada Sarawak, pelbagai etnik. Dia tidak boleh lari daripada hakikat ini. Jadi sebab itu kita awal-awal dulu, seawal 1952, 55, kita ulang lagi tahun 74, kita sedar realiti politik Malaysia ni, kita melangkah ke hadapan sekali. Kita tidak boleh melangkah berasing-asing. Kita tak boleh kata orang Melayu je pergi dulu. Kemudian kita tengoklah Cina, India ni jadi pelengkap. Dia tak boleh jadi macam tu. Sebab kursi ni, bila dia gabungkan kekuatan dia di bawah DAP, dia ada 40 kursi. Belum campur Sabah Sarawak. Dan adakah kita nak negara kita ni, kita nak belahkan dia sedemikian rupa yang orang Melayu je jadi kerajaan, yang bukan Melayu Islam ni semua jadi mangkang. Itu juga tidak sihat. Kita tidak boleh pergi begitu. Sebab tu saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Tun Hussein On, Perdana Menteri kita yang ketiga dulu. Dia kata, how can one community survive when the other stands to perish? Macam mana salah satu community merancang untuk kelangsungan dia, sedangkan satu komuniti lagi dibiarkan dalam kehancuran. Kita sebagai satu negara, we know that either we survive together or we perish together. Sama ada kita sama-sama meneruskan kelangsungan kita atau kita sama-sama pupus. Kekuatan ekonomi kita tak ada, rangkaian perniagaan kita tak cukup, jumlah orang profesional kita pun masih di tahap rendah. Banyak perkara ni akan mempengaruhi keputusan yang kita buat. Saya tidak kata kita ni diperhambakan di bumi sendiri. Tidak. Kita masih tegak berdiri, masih ada kekuatan di bumi kita. Tetapi bumi ini, dia akan menjadi lebih baik bila kita menyedari realiti politik kita ini. Dan kita gerak bersama-sama. Dan orang UMNO tidak boleh bantah perkara ini sebab dalam DNA UMNO, gabungan antara parti Islam dan parti Melayu dan bukan Melayu, parti Islam dan bukan Islam ni ada dalam DNA kita. Apa yang kita nak komplain? Sebab itu bagi saya, DAP peringkat awal dia akan memberi kejutan kepada kita. Tapi lama kelamaan dia akan menjadi satu perkara yang akan terus menghantui pemikiran kita di mana kita nak letak dia. Kalau sekiranya dia terus memegang 40-45 kursi, mana kita nak letak dia? Adakah kita nak ignore, adakah kita nak berlagak seolah dia tidak wujud? Ini kalau kita cuba nak berlagak seolah dia tidak wujud, satulah kita mula memberi pandangan-pandangan yang serong. Orang politik mesti buat penilaian yang realistik. Dia mesti berdasarkan jumlah data. Macam saya selalu sebut pasal data ni. Kalau undi itu tidak beralih, dia masih kekal kepada DAP ni, kita mestilah perjuangkan sahabat kita, MCA dan MIC ni, setakat kekuatan yang kita boleh tumpang dan pinjamkan kepada dia. Tetapi kalau masyarakat dia tu nak digerakkan, dia memerlukan MCA dan MIC itu sendiri bertenaga. Kalau dia lesu, UMNO tak boleh menjamin kemenangan dia di kalangan masyarakat Cina dan India. Walaupun kita mahu dia menang, kita mahu bawa dia bersama-sama. Tapi kita melihat kepada satu realiti politik bahawa DAP dan MIC dan MCA ini mesti cuba mengatasi pengaruh DAP dan mesti cuba mendapat beberapa kursi. Mendapat kursi daripada memecah dominasi DAP dalam ini bukan Islam. Tetapi sehingga itu berlaku, kita tidak boleh menidakkan realiti politik yang ada. DAP ini adalah satu force, satu kekuatan yang
perlu dipertimbangkan dan diambil kira dalam apa juga perkiraan yang kita buat. Pak Lang tadi pergi satu step yang kira advance lah Pak Lang. Pak Lang cerita kalau UMNO kuat, mungkin kita terpaksa buka pintu bawa DAP ni masuk buat gabungan yang kita pula. Itu advance lah tu. Saya tak tahu macam mana orang Melayu kita, orang UMNO kita terima benda tu. Tapi itu satu realiti politik. Katakanlah kita menjadi parti paling dominan pun. Parti paling dominan untuk membuat kerajaan. Kita tidak boleh mengalpakan satu lagi parti yang dominan yang memegang sebahagian lagi sokongan yang ada dalam pilihan raya. Kalau gabungan kita membawa kesejahteraan semua melangkah ke depan. Kalau kita berantakanlah kita untuk satu tempoh yang panjang dan banyak perkara mungkin tak dapat kita nak selesai. Sebenarnya satu formula politik yang lebih baik ialah untuk membawa PAS masuk dalam gabungan yang ada sekarang. Kalau dia nak lah. Betul tak? Kalau PAS masuk dalam gabungan yang ada sekarang, bukan duduk kat pinggir, duduk situ walaun sana, walaun sini kan, amdap. Masuklah jadi parti yang progresif, memberi kekuatan kepada orang Melayu dalam kerajaan yang ada sekarang, kenapa tidak? Maksud Datuk nak bawa Perikatan PAS tu dalam perpaduan, macam tu? Ya. Kalau itu masuk dia. Sebabnya, kalau masuk perpaduan Datuk, habis kita nak dapat tambah kerusi macam mana Datuk? Maka pembahagian dia tu kena jadi beza. Dia tak boleh Tapi kalau kita ambil DAP masuk dalam Barisan Nasional Datuk, kan? Dia Pulau Pinang tu dah tentu jadi Barisan Nasional Datuk. Dia benda yang boleh berlaku Pak Lang. Benda yang boleh berlaku. Formula politik ni banyak boleh berlaku. Yang penting kita kena sedar realiti politik. Kita boleh sama ada perkukuhkan kursi orang Melayu kan, dan ambil juga parti yang bukan Melayu yang kuat ni untuk kita jadikan satu gabungan besar yang betul-betul kuat. Maksudnya Melayunya dominan, Cina India pun dominan, dia tak boleh menolak. Sekarang ni Datuk, kita pergi runding dengan DAP, kita ajak DAP masuk dalam Barisan Nasional. Jadi kerja kita mudah Datuk. Betul lah. Itu memanglah kerja yang mudah Pak Lang, tapi nak menyediakan khalayak UMNO untuk prospek tu, saya tak rasa dia mudah. Tapi tidak mustahil benda tu tidak mustahil. Saya rasa khalayak UMNO mungkin lebih bersedia bila dia tengok UMNO tu lebih kuat. Dia lebih yakin. Sebab Datuk, kita tengok Datuk, kita nak kan, memang kita nak MIC, MCA dalam Barisan Nasional kan. Tapi adakah pengukuran kita, data kita tadi ni, kepercayaan pengundi bukan Melayu kepada MIC, MCA tu dah kita nampak real. Mereka ni memberi sokongan balik. Tapi kalau kita kata Datuk masih maintain lagi 40 pada DAP Datuk, kita ke mana kita nak pergi tu? Kita terpaksa kena ada kerjasama. Apakah kita sekarang ni bukan kita nak minta DAP tu masuk dalam UMNO, kita nak masuk dalam Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional tu dia ada dasar Barisan Nasional. Sekiranya mereka bersetuju dengan dasar kita, tak ada masalah. Walaupun dia masuk dasar apa sekalipun dalam DAP itu, dia kena mengikut dasar Barisan Nasional itu. Seperti mana MIC, MCA mengikuti kita selama ni. Saya juga melihat personality Pak Lang kan. Kadang-kadang kita tak boleh nilai pukal je. DAP je kita benci kan. Kita kena tengok sebab parti ni dia adalah kelompok pembentukan manusia, biasa pembentukan manusia. Dia boleh berubah karakter dia. Macam sekarang ni kita tengok Anthony Loke, betul lah dia pemimpin, tetapi dia sedang cuba menukar image dan karakter DAP ni supaya berbeza. Mungkin satu hari nanti macam saya kata, dia berjaya membawa DAP itu menjadi parti yang sederhana. Masa itu, apa yang Pak Lang cadangkan mungkin menjadi kenyataan. Dan orang UMNO mesti kena menilai benda ni berdasarkan kepada realiti politik lah pada masa itu. Dan kita kena cukup kuat. Kita kena gagah. Kalau kita betul-betul gagah, kita pun tak peduli sebenarnya siapa yang ada dalam gabungan kita, siapa yang boleh mengganggu gugat kekebalan UMNO ni kalau dia tengah gagah. Betul tak? Yang kita khawatir dia cuma dalam keadaan sekarang kita ni je. Datuk. Sekejap.
saya sebenarnya kita ada lagi beberapa panel ni, minta maaf Ya. Sebab kesian Datuk lama dah 1 jam setengah Ya, ni. ya. Tapi kita ada tinggal lagi 2 panel. Kita harap boleh bagi pada panel yang lain pula. Apa tak apa, saya lagi pun 2 ni. sebenarnya ni Bazrul, saya Ya. pun nak kena undur diri lah ni. Ada tak urusan yang nak kena selesai kan? Okey, alright Tok, tak apa. Kita Gulung, try gulung je Datuk, kita gulung je terus. Dan dari segi last kali Tok, untuk dalam seminit 2, apa yang kita nak harapkan dengan apa yang kita ada sekarang ni dalam kita menuju ke PRU16, kekuatan orang yang tua kita hormati, orang yang muda kita sayangi, dan adakah kita perlukan kepimpinan yang mana kita dengar yang dah tersisih sebelum ni nak masuk balik, adakah kita akan raikan ataupun kita no kita pergi je apa yang kita ada sekarang. Okey Datuk, ringkas. Okey, saya ringkasnya, saya pertama sekali mendoa dan mengharapkan siapa juga yang UMNO, DNA dia UMNO, dalam darah dia walau sekelumit pun rasa sayang daripada dalam hati dia daripada UMNO, balik dulu, balik untuk memperkukuhkan UMNO tanpa syarat dulu. Ahli-ahli ni, penyokong-penyokong atas pagar, pengundi-pengundi tradisi kita, balik sokong kepada UMNO dulu. Yang kedua, pemimpin-pemimpin ni yang mana boleh membantu memperkukuhkan parti, kita bawa balik, saya rasa okey. Dan ramai yang mahu melihat pemimpin-pemimpin yang ada di pinggiran sekarang ni diberi kelonggaran, dibawa balik dan sebagainya. Saya terbuka kepada benda itu. Saya tidak berhajat untuk menghalang mana-mana pemimpin. Saya tidak berhajat untuk mengatakan bahawa siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Kita adalah payung besar yang sebenar-benarnya payung besar. Kita adalah satu-satunya payung besar perjuangan orang Melayu. Tak ada payung ni lah. Tun Mahathir nak buat payung bersama tak jadi dah payung. Payung dia UMNO. Jadi kalau UMNO ni payung, kita payungi semua. Kita payungi semua, dan saya nak yang ada, yang mana lari sekejap ke PAS itu mengajuk, patah balik. Yang pergi ke Bersatu, parti yang diwujudkan untuk menghancurkan UMNO ni, dah tak jadi dah agenda tu, patah balik. Sudahlah. Kalau kita nak tengok politik kehadapan kita kuat, ada satu saja payung sebenarnya yang boleh kita perkukuhkan dan perkuatkan. Lepas kita kuatkan wadah perjuangan orang Melayu, lepas tu kita cerita macam mana kerjasama yang kita boleh buat. Masa tu kita dah tak risau. Kita dah tak terganggu gugat dah. Parti apa datang nak bergabung dengan kita okey. Pasal kita menjadi parti yang betul-betul dominan. Jadi yang saya minta, fokuskan kepada menarik balik orang-orang Melayu, pengundi-pengundi Melayu balik kepada UMNO. Kemudian kita ceritalah yang selebihnya. Jadi terima kasih Azrul dan kami UMNO Official. Terima kasih Pak Lau, ATG. Siapa tadi tanya soalan lagi apa ni? Alan. Avias, Terima kasih semua. Semuanya soalan yang baik. Semuanya satu orang kata perkongsian minda yang cukup menarik. Saya pun rasa seronok malam ni. Terima kasih tu. Tapi Datuk kena jadi. Datuk. Kena masuk balik Lerun ni satu hari nanti tu InsyaAllah. Datuk, saya rasa rugi pula kalau saya tak tanya sekarang. Boleh tak? Ya. Satu je soalan. Ya, tak apa. Adakah kita tahu perhimpunan Agung UMNO bulan 8. Betul tak Seperti yang kita bincangkan tadi, kepimpinan perlu tetapkan satu ketetapan di mana kita nak pergi bersama gabungan ataupun solo Datuk Ya. Kita faham UMNO itu kita menghormati institusi presiden. Betul. So adakah wajar Datuk Seri Presiden hari ni pada PAU mengisytiharkan jalinan kerjasama kita atau kita solo? Ke macam mana pandangan? Okay, alright. Saya rasa pada perhimpunan yang akan datang ni mungkin terlalu awal untuk keputusan itu dibuat. Saya rasa tidak akan ada sebarang pengisytiharan ke mana kita akan pergi lagi. Sebab saya menjangkakan pilihan raya kalau ikut ni pilihan raya ni 2027-2028 pilihan raya parlimen. Pilihan raya negeri lagi lama 2028. Jadi saya rasa masih ada tempoh untuk kita buat kajian lapangan, masih ada tempoh untuk kita kumpulkan data yang tepat. Saya rasa belum sampai masa kita membuat pengumuman gabungan mana kita akan pergi atau sama ada kita akan pergi solo atau bersama gabungan. Jadi saya rasa itu tidak akan berlaku dalam pengumuman yang akan datang. Terima kasih. Alright, terima kasih banyak Tok. Terima kasih banyak. Tok, nanti insyaAllah kalau kita ada masa kita akan buat kunjung hormat ke bahagian Selayang. Kami UMNO akan ke bahagian Selayang Tok.
Kita jumpa Baik. Terima Datuk. kasih Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Okey, terima kasih banyak atas pencerahan. Assalamualaikum Datuk. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sama Badrul. Okey, jelas. Minta maaf mana yang tak sempat tu. Kita tanya Badrul. Minta maaf Apa mana yang tanya tak tu, sempat. Datuk. tanya tu, apa pendapat tu? Bolehlah Su nak jawab, nak tanya soalan ke? Nak tanya soalan. Aku tak ada jawapan. Okey, Su nak bagi apa-apa komen. Komen. Silakan. Minta maaf ya Su, tak sempat tadi. Datuk dalam keadaan nak kejar masa. Jadi ikutkan saya pun tak nak bagi laluan. Tok Mei sebenarnya tak boleh nak bagi laluan pada Tok Mei pun sebenarnya. Datuk dalam keadaan hari tadi. Tapi tak apalah, dah terlepas. Okey. Minta maaf. Dan siapa? Sebelum saya nak tutup, ada apa-apa lagi? Dia Badrul ni. Sebab tu Pak Lang. Pak Lang selalu kita memang kita berhati-hati kan. Sebab kita tak nak apabila penyampaian kita tu mengikut naluri dan perasaan kita tanpa kita mengambil garis panduan daripada pucuk pimpinan. Kan? Itu yang kadang-kadang Pak Lang rasa kita kalau kita kata jemputlah pemimpin-pemimpin kita atasan, dia bagi garis panduan. Jadi kita bawa garis panduan tu supaya kita memperkukuhkan. Kan? Ini yang kadang-kadang kita sukalah nak sampaikan satu perkara. Tapi baguslah permulaan pada malam ni kita harap-harapkan pemimpin-pemimpin kita bersama dengan kita dan memberi hala tuju dan garis panduan apa yang sebenarnya kita nak bawa untuk memperkukuhkan parti kita. Macam Datuk cakap tadi, kita lupakan macam pemimpin kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Jadi kita faham kat situ. Mungkin ada setengah tu kita tak boleh nak terima. Macam pemimpin-pemimpin kita yang kita dah bagi jawatan mengkhianati parti kita kan. Jadi apabila Datuk menyampaikan perkara yang macam tu, kita menerima seadanya, kita kembalikan balik, memperkukuhkan parti. Jadi kalau pemimpin cakap macam tu, kita kena, ya silakan. Kita bagi Su Semegat untuk bagi pencerahan ataupun komen. Silakan Su, silakan. Assalamualaikum. Salam, Su. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya secara tak sengaja saya tengok satu pembincangan yang sangat kritikal, jadi saya join lah. Cuma di sini berkenaan dengan siapa yang kita akan berkawan, mungkin pucuk pimpinan boleh ataupun kita pun perlu melihat daripada keadaan yang ataupun kesesuaian di waktu ini kan. Tapi pada saya untuk sekarang apa yang penting adalah kita kuatkan parti kita. Walaupun kita berada dalam kerajaan perpaduan, semak dan imbang, check and balance sangat penting. Kerana kalau kita contohnya lah kawasan longkang tersumbat ataupun apa sahaja isu-isu rakyat kan, kalau kita tak perjuangkan seperti kita bersetuju dengan keadaan itu. Jadi UMNO ni, kenapa saya minat dengan parti ini? Kalau dulu kalau saya di TV3 kan, kita rakyat ni memang tak ada siapalah yang jadi hero-nya, mesti daripada UMNO, mesti daripada Barisan Nasional. Jadi itu yang saya rindukan, itu yang saya, pada hemat saya kita perlu buat, kita perlu lakukan sekarang. Tak kira pangkat, tak kira apa saja kita punya jawatan. Isu tersumbat, kita perlu korek cerita tu. Kerana orang sekarang ni tak tahu benda tu yang kita cakna dengan masalah dia. Jadi pada saya yang sekarang, pada waktu sekarang adalah kita perlu dilihat buat kerja dan perlu buat kerja. Dan perkara ni perlu bukan sahaja kepada mereka yang berjawatan tinggi lah. Mungkin di peringkat bawah, akar umbi dan benda ni perlu selari daripada bawah ke atas dan atas ke bawah. So supaya kita dilihat relevan, segar dan cakna dengan rakyat. Itu sajalah pandangan saya. Okey, untuk pengetahuan semua, ada 200 lebih ni dan atas kotak ni. Semegat Rahman ni adalah seorang wartawan TV3 dulu. Okey, untuk pengetahuan semua. Saya follow dia lama dah, daripada kerja TV3 sampai saya kawan dengan FB dengan dia sampai hari ni. Saya follow dia. Dan dia adalah, tak silap saya tak pasti lah, mungkin betul tidak. Dia Su masih lagi ATK wanita pajak ke? Saya Esko wanita saya lupa, tak pasal saya. Saya kalau di pusat adalah pengarah komunikasi strategi wanita Barisan Nasional. Okey. Ya, saya bersama dan kalau
saya baru saja bersama dengan pasukan UMNO Sungai Buloh sejak Okey. so sekarang ni saya memakai baju kita adalah samalah daripada Selangor. Faham. Saya faham. Sebab tu saya kadang-kadang diorang yang tempat tadi 200 lebih tadi kat 300 orang tu saya tengok tu yang saya accept Su naik sebab saya follow Su daripada Su TV3 sampailah Su berkawan dengan muka buku dengan Su sampailah hari ni. So sebab tu tengok okey. So semua orang terkenal lah, itulah Su Megat Rahman. Siapa tak terkenal saya tak faham lah. Sebab kat TV3 wartawan tu dia bersama dengan Su Megat Rahman. Silakan. Macam tu lah dulu. So Su apa lagi komen sekali- Su nak tanya Su, apa komen Su tentang UMNO pada hari ni daripada sudut pandangan Su sendiri? Okey, kalau dari sudut sebab saya seorang wartawan kan, walaupun saya tidak bersama TV3 tapi masih lagi dalam industri, saya masih lagi aktif. Jadi seorang wartawan ni memang dia punya perkara yang tak boleh tinggal adalah kita bercakap jujur. Kita bercakap tu mesti jujur pada siapa yang bertanya lah. So itu dah menjadi perkara, menjadi rutin ataupun menjadi darah kepada seorang wartawan. Jadi soalan saudara tadi tu, bagaimana dengan UMNO hari ini kan? Betul? Ya betul. Okey, kalau saya melihat so soalan ni pun memang simple tapi agak rumit nak jawab sebenarnya. Okey, UMNO hari ini secara bahasa mudahnya ramai yang merindui. Kalau kita tengok daripada sentimen keywords rindu BN, rindu pemimpin BN, rindu bosku dan sebagainya, saya melihat setelah semua parti telah menunjukkan kemampuan dan juga melihat bagaimana mereka memimpin kerajaan sekarang. Jadi di situ kita tak boleh nafikan lah. Saya rasa mungkin bukan saya nak kata saya bias kepada parti saya, tapi majoriti daripada rakyat melihat Barisan Nasional UMNO adalah pemimpin yang sangat bagus dari segi kepimpinan dan juga menerajui kerajaan dahulu maupun sekarang. Kalau kita lihat dalam kerajaan perpaduan sendiri, untuk pergi ke contohnya mewakili Perdana Menteri sendiri adalah menteri-menteri Barisan Nasional. Dan kalau kita tengok kerajaan, betapa kukuhnya kerajaan perpaduan ataupun bukan dia kata kukuh kerajaan perpaduan bagi sejauh mana kemampuan kerajaan perpaduan, buktinya adalah barisan menteri daripada Barisan Nasional ini telah melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik. Jadi saya rasa sejauh mana kemampuan ataupun sejauh mana UMNO pada hari ini terlihat ataupun kita boleh tengok daripada kemampuan pemimpin-pemimpin kita. Dan soalan kedua mungkin kita kupas dari segi kemampuan ataupun bagaimana UMNO parti kita hari ini. Akar umbi ialah dengan perubahan yang berlaku sekarang, kita bersama dengan, kita berkawan kita bukan dalam sebagaimana dalam satu parti komponen kita berkawan dengan parti yang lain kerana kita akur dengan titah tuanku untuk bersama dengan kerajaan membentuk kerajaan yang ketika itu hang government, hang parlimen. Jadi kita mengambil tanggungjawab untuk membentuk kerajaan ini bersama-sama dengan parti-parti lain. Sebenarnya UMNO bukan sahaja bersama dengan DAP. Kita ada banyak lagi parti. Kenapa tak sebut warisan? Kenapa tak sebut parti-parti lain? Kenapa perlu memomokkan rakyat dengan UMNO, AMDAP? Pada saya benda tu perkara yang bukan saya rasa benda tu tak relevan, tetapi mereka sengaja mengusik emosi orang Melayu dengan perkara sebegini. Orang Melayu ni sebagaimana kalau saya ke forum Barisan Nasional semalam seorang profesor tu memang pakar dalam kata pengajian Melayu, dia mengatakan orang Melayu ni ada emosinya. Emosi yang merujuk kepada kita sangat concern. Contohnya kalau kita orang datang ke rumah, kita akan tanya, sudah makan ke? Sudah makan ke? So benda ni adalah tergolong dalam emosi. Jadi AMDAP ni adalah perkara yang disengaja dimomokkan untuk
mengguris ataupun mengacau emosi orang Melayu. Jadi pada saya, kenapa tak sebut parti-parti lain? Jadi di situlah mungkin Akak Umbi terasa kurang selesa dengan kawan baru kita. Bagaimanapun, kita tak boleh salahkan Akak Umbi. Kerana ini adalah perkara yang baru kan. Saya rasa ramai yang rasa terkejut dan saya sendiri pun sampai sekarang susah nak jawab. Kalau keluarga saya tanya, kenapa UMNO masih bersama dengan DAP? Susah kita nak jawab tu kan. Sebab kita kalau dulu memang berpuluh tahun kot kita dah ditalbiahkan. Okey, DAP ni begini, DAP ni begini. Cuma pada saya yang penting sekarang, kita tak perlulah berfikir soal DAP ataupun sebagainya. Kita kukuhkan diri kita dulu. Bagaimana? Soalannya bagaimana nak kukuh? Bagaimana nak lakukan supaya dilihat kukuh? Kita perlu menjuarai isu-isu rakyat. Jadi konsep, saya tengok MCA yang terbaru ni dengan tim rakyat. Mereka berjaya menunjukkan mereka hero menjuarai isu-isu rakyat. Jadi pada saya, kita tak salah kalau kita sama-sama untuk kukuhkan dengan konsep sebegitu. Sebenarnya basicnya itulah adalah peranan UMNO sebenarnya. Kita back to basic, kita perlu menjuarai isu-isu rakyat supaya kita ni dilihat adalah memang benar satu parti yang memperjuangkan nasib rakyat dan juga orang Melayu. Okey. Boleh mencelah. Teruskan. Okey, Puan Su. Kerana panel jemputan tu masih disingkangkan, jadi soalan tu saya tuju pada Kak Su lah. Boleh Kak Su? Okey, begini. Jadi saya faham tentang Kak Su ni daripada ada wartawan yang menceritakan tentang kisah benar, menyampaikan kepada di luar sana tentang berita sahih ataupun tidak, memberi maklumat. Tetapi dalam hal hari ini, daripada dulu pun, apa yang Kak Su cakap itu tentang kita mesti menjual rakyat. Jadi akui, kerana saya duduk dalam UMNO daripada dulu sampai hari ini, dan kita nampak tentang nak menjual rakyat tu memang UMNO tu memang dah ada. Dengan prinsip perjuangannya Abata itu. Memang dah ada, dah siap. Tetapi kerana tomahan dan fitnah itu yang dibawa, yang diratib oleh musuh-musuh politik UMNO hari ini, boleh mengabaikan dan tidak boleh menggelapkan tentang kebaikan UMNO, dan kebaikan UMNO telah dinafikan di atas pentah-pentah ceramahnya, naratif siang malam pagi petang, tidak ada henti-hentinya memburukan UMNO. Dan hari ini perkataan terbaru, bukan terbaru, dah lama, popular, AMDAP. Sebenarnya Kak Su kata, kenapa kata AMDAP sedangkan kita ada 18 kerajaan bersama hari ini. Hanya mengambil perkataan AMDAP, UMNO, iaitu dengan DAP. Ini satu naratif mendatangkan, membawa kebencian, dan saya minta, itu dah terang lah. Tetapi kita tak sampai. Masih lagi meratib, mengulangi perkataan-perkataan itu, dan niat mereka untuk membenci UMNO, untuk bersama dengan hari ini yang menjadi musuh dan menjadi kawan. Bukan menjadi kawan, kita mentadbir urus kerana kita bersama sebagai kerajaan hari ini. Itu sebenarnya mereka rasa tidak puas hati, itu saja. Jadi saya minta kepada media, kepada pemain-pemain politik, apatah lagi kita duduk dalam orang-orang UMNO perlu bangkit. Kita perlu memberi pencerahan sampai ke bawah, kuatkan UMNO dan jawab dengan hujah-hujah yang mereka di sana sentiasa memfitnah hingga mereka berjaya membunuh nama baik UMNO, dan hingga kebaikan pemimpin UMNO dilupakan hingga menjadi sebaliknya. Ini masalahnya. Itu pertama. Keduanya soalan Kak Su. Kak Su dalam pengalaman wartawan, kenapa banyak-banyak parti, kenapa Kak Su memilih UMNO? Itu saja. Terima kasih Kak Su. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, sebenarnya saya menjadi ahli UMNO sejak lebih kurang 13 tahun lepas. Mungkin ketika tu saya tidak aktif berada di depan lah, tak turun pandang kerana saya masih bekerja sepenuh masa di TV3.
Jadi selepas saya menamatkan kerjaya saya di TV3, saya berniaga sendiri. Saya ada sedikit masa lah untuk melihat bagaimana bukan saya kata, saya sebenarnya aktif dalam UMNO ni ketika UMNO jatuh. Jadi saya rasa sebagai seorang ahli UMNO so kita pun walau bagaimanapun suka atau tidak, bila orang terlampau menghina, mengutuk parti saya juga terasa sudah pastinya sebab parti ni adalah parti yang mungkin adik-adik ataupun anak-anak yang kata Gen Z dan sebagainya, Alpha sebagainya tak mengetahui apa itu UMNO. Tapi pada saya, parti ni memang banyak jasanya. Walaupun saya bukan menerima beasiswa dan sebagainya, tapi saya melihat bagaimana parti ini telah memberi membantu rakyat, khususnya orang Melayu. Sebenarnya kerajaan, ketika kita dalam kerajaan dulu, bukan sahaja Melayu dibantu tapi pelbagai bangsa sebenarnya. So Sabah, termasuk Sabah Sarawak, Bumi Putera Sabah Sarawak. Jadi menjawab pada soalan saudara tadi, kenapa parti UMNO? Okey, secara jujurnya ketika saya sedang menyiapkan saya punya research dalam research untuk thesis master saya membuat satu kajian berkenaan dengan bagaimana pensenjataan media sosial digunakan untuk kita panggil untuk influence dalam bahasa Melayu, untuk influence pengundi muda. Jadi saya perlu memilih parti mana yang perlu kita lihat dan bagaimana channel mana yang perlu saya fokuskan. Jadi UMNO sendiri, parti UMNO mempunyai struktur parti yang sangat stable. Dalam mana-mana parti sekalipun, UMNO adalah dari struktur kepartian itu sendiri sangat solid. Jadi mengapa soalan saudara tadi saya memilih? Kerana strukturnya, akar umbinya yang begitu sistematik pengurusannya. Jadi apabila kita ingin memilih kenapa parti UMNO terbaik, parti kita terbaik, kerana kita dari segi foundation kita sangat kuat. Jadi mungkin itu salah satu perkara yang saya melihat kenapa saya masih bersama UMNO walaupun ada pelbagai tomahan, fitnah dan sebagainya. Saya rasa itu satu jawapan saya yang jujurlah. Pertamanya, memang saya orang UMNO dan keluarga saya pun daripada UMNO, walaupun saya berasal daripada Marang dalam kubu Kuat PAS, tapi keluarga kami adalah UMNO. Dan saya juga adalah pengasas kepada cawangan bersama dengan bapa saya dan abang saya di Marang. Jadi mengapa daripada kubu Kuat PAS kami masih lagi dalam UMNO berpuluh-puluh tahun dah daripada bapa saya lagi So saya rasa tu tak ada perkara, bukan perkara biasa, perkara asing lah pada orang yang lahirnya daripada keluarga UMNO untuk kekal bersama UMNO. Terima kasih.